Ketupat bukan makanan Melayu. Kiblat papat lima pancir ataupun ketupat ni, dia berasal daripada tanah Jawa setelah kedatangan Islam. Diyakini berasal dari Kesultanan Demak pada abad ke-15. Ketupat ni dicipta oleh Sunan Kalijaga, salah seorang wali songo daripada masyarakat Jawa. Ada beberapa makna di sebalik nama ketupat tu sendiri. Nama ketupat ni berasal daripada frasa Jawa yang lagi pendek, iaitu kupat, yang membawa maksud ku mengaku dan pat kesalahan. So digabungkan jadi mengaku salah. Simbolik anyaman ketupat daripada daun kelapa itu adalah ibarat seperti kesalahan yang kita pernah buat sebelum ni. Dan nasi putih pula melambangkan kesucian hati selepas kita minta maaf atas segala kesalahan yang kita buat sebelum ni. Tradisi menyiapkan dan memakan ketupat ni sebenarnya diperkenalkan dalam lebaran ketupat pada 8 Syawal, seminggu selepas Aidilfitri dan sehari setelah puasa 6 pada bulan tersebut. Sekarang ketupat pun dah menjadi tradisi untuk kita makan pada hari raya. So, selamat hari raya!